Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-puan, ibu ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripada Allah. Malam ni dapat kita sambung lagi pengajian kitab Matan Arba'in. Bulan lepas tak ada. Tuan-tuan teringat kat saya tak? Teringat kat tuan-tuan. Sebenarnya lebih hujung-hujung tahun ni lagu tu lah, program sekolah ni banyak. Dengan Presiden Amerika main lagi, Presiden Cina mau kat main sibuk sikit lah. Banyak urusan perdagangan nak kena settle. Tuan-tuan, sibuk sikit Malaysia sehari dua ni, tak apalah tu urusan apa. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya seronok dapat tengok tuan-tuan. Rasa seronok. Orang Johor main ni, kawan saya Pak D. Mudah-mudah boleh follow ni. Shout out dalam TikTok ni, Book Surgeon. Dia pun punya admin lah, salah seorang. Main jauh tuan-tuan, nak support kita insya-Allah. Kawan kepada doktor kita, Dr. Hafiz yang duk main selalu tu kan. Ni Dr. Hafiz di Kuala Lumpur, dia tak sempat main. Tapi dia tengok ni, dia ada ni insya-Allah. Sebab kita ni tak ramai macam dengan family lah. Ingat muka seorang-seorang ni cuma nama aja tak hafal. Yang janggut panjang tu siapa nama lah, baju hijau belakang tu. Sebelah abang tu. Abang Jeff. Ni Abang Jeff ni bawa family. Untuk pasal ke net 2 kereta asing kan. Banyak bawa keluarga Kak Niza, orang puan banyak seorang banyak kan. Kak Niza seorang. Mudah. Mudah. Duk main selalu tu tak ikut malam ni no. Kak Niza tengah macam. Ni naik kereta asing. Jadi contoh heran tak? Kak Niza naik kereta belakang, banyak naik dengan saya. Maknanya apa? Kalau bertembung saya dengan isteri banyak pilih saya lagi. Nampak? Banyak naik dengan saya. No? Seronok lah pakat main buat keluarga ni, saya seronok. Saya je tak ada nak main semua, main nak seorang dengan sulung wakil. Tentu insya-Allah malam ni kita masuk hadis nombor 25 no. Hadis nombor 25. Kalau ada kitab lebih dah ke tak? Hadis nombor 25 insya-Allah. Baik. Kita dah lebih separuh ni no, alhamdulillah. Kita dah lebih separuh daripada kitab Matan Arba'in ni. Semua ada 42 hadis insya-Allah. Baik, kita masuk hadis nombor 25 pada malam ni. An Abi Dzar tu betul tak? Baik. Okey. An Abi Dzar anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin Nabi, maka Abu Dzar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar ni siapa tuan-tuan? Dalam hadis kata dia Jundub bin Junadah. Sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Junadah. Kita dah cerita tentang Abu Dzar pada hadis nombor 24 dulu, ingat tak? Hadis yang panjang tu, yang Allah, hadis Qudusi tu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innakum tukhti'u bil-laili wan-nahar tu. Hadis tersebut. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ni sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari. Kita dah cerita dah 2 bulan lepas, saya tak mau ulang dah. Seorang sahabat Nabi bernama Jundub bin Junadah yang syahid, yang meninggal dunia tahun 32 Hijrah. Salah seorang sahabat antara yang awal peluk Islam lah. Dan setelah masuk Islam dia memang pilih jalan zuhud. Dan Abu Dzar ni seorang yang outspoken. Pada pemerintahan Sayyidina Uthman ni banyak dia kritik, dan akhirnya dia berpindah seorang-seorang ke tengah-tengah padang pasir. Dia meninggal di sana lah tahun 32 Hijrah. Saya tak mau pergi banyak, kita dah cerita dah. Tengok hadis ni. Anna unasan min ashabi Rasulillah qalu lin Nabi ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ni penting. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ahlud dusur, ma makna ahlud dusur? Manhum ahlud dusur. Apakah makna ahlud dusur? Siapakah ahlud dusur? Ahlud dusur ai min ashabil ghina. Kalau ikut dalam syarah hadis mengatakan ahlud dusur ialah orang-orang yang Allah kurniakan kekayaan, kelapangan hidup, kemurahan rezeki, harta banyak. Itu ahlud dusur. Maka Abu Dzar jumpa Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, para ahlud dusur ni telah pergi dengan ujur. Ujur ni maknanya apa? Ganjaran, pahala kan.
Cuma yang menariknya tuan-tuan, Abu Zar ni bijak sana, dia guna perkataan zahaba. Zahaba ni maknanya pergi, pi. Ya, dia kata, ya Rasulullah, orang kaya pakat pi dah dengan ganjaran dia, dengan pahala dia. Apa maknanya? Pi ni maknanya dia memberi satu konotasi yang dia dah tinggalkan kami dah. Nah, dia pun telah tinggalkan kami dah ya Rasulullah, habis dah kami. Orang kaya pakat pi dah. Ya, kami tak ada apa dah. Nah, kenapa dia mengatakan demikian? Kerana orang-orang para sahabat Nabi ini begitulah sifat mereka. Mereka senantiasa nak berlumba-lumba di dalam kebaikan. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, mereka tu bersungguh-sungguh dan depa ni dalam urusan agama itu mereka berlumba-lumba nakkan kebaikan. Cerita apa ni? Cerita apa ni? Cerita dia Abu Zar jumpa dengan Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, depa orang kaya ni zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang kaya ni pakat pi belaka dah dengan ganjaran depa. Pi tu bermakna apa? Pakat tinggal kami dah. Pakat tinggal kami belaka dah. Tinggal di sudut apa? Kita sambung. Yusalluna kama yusalluna kama nasalli. Ataupun setengah dua kita nusalli. Yusalluna kama nusalli ataupun nasalli. Depa semayang macam mana kami semayang, sama. Di sudut semayang sama. Wa yasumuna kama nasum, dan depa ni puasa sama macam kami puasa. Orang kaya kalau semayang 3 rakaat, orang miskin pun 3 rakaat. Orang kaya tak boleh tambah maghrib dah jadi 4, tetap 3. Puasa pun begitulah. Orang miskin pun buka pukul 7, orang kaya pun buka pukul 7. Di sudut semayang kita boleh lawan secara adil. Di sudut puasa kita boleh lawan secara adil. Wa yatasaddaqu bi fuduli amwalihim, tetapi bila mai dalam bab sedekah, mereka berlebih bi fuduli amwalihim. Depa sedekah sebab depa ada kelebihan harta, maka depa boleh sedekah lebih. Kami yang tidak ada harta ni macam mana? Itu persoalannya. Pasal tu Abu Zar mengatakan, ya Rasulullah, habislah. Depa pekat pi habis dah buat ganjaran, kami ni macam mana? Puasa kita boleh sama, semayang boleh sama, dan beberapa ibadat lain boleh sama. Tapi bila mai dalam bab sedekah, depa lebih. Dan depa tinggalkan kami tak bayar. Dia dalam istilah dalam bahasa lain nak kata lagu takji. Tapi saya tak boleh kata takji. Tapi nak habaq kau lagu tu lah lebih kurang. Pasal ada hadis yang lain. Pasal Nabi mengatakan tidak ada hasad melainkan pada dua tu kan. Orang yang ada ilmu dan dia sebarkan ilmu dia, dan orang yang ada kekayaan dan dia infakkan harta benda dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Maka tuan-tuan, itulah sifat para sahabat Nabi. Saya nak cerita yang tu dulu, ya. Itulah sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa fikirkan nak jadi better di sudut amalan, nak jadi yang paling dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jadi orang yang nak merebut-rebut ganjaran. Kita jumpa dalam hadis banyak, bahkan dalam siri kita ni pun kita jumpa banyak kali dah. Dia berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu a'mal afdal, Rasulullah, amalan apa yang paling baik, kan? Dalam hadis yang lain sahabat Nabi, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiatkan saya ya Rasulullah, kan? Adalah hadis yang lain, sahabat lain pula kata, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ba'dak. Cerita kat saya tentang Islam yang mana saya tak tanya orang lain dah lepas ni. Semua tu tuan-tuan menunjukkan apa? Para sahabat ni depa punya concern depa punya eager depa untuk tahu, for the sake of akhirat. Amalan apa paling baik, nak kena buat apa, nasihat saya ya Rasulullah, sebutkan saya satu petua tentang Islam. Semua tu is related to akhirat saja. Apa point dia? Dia pun ni tak ada masa nak fikir ukasyasin. Sebut nama, aku tak mau sebut nama, sebut. Tak mau fikir masalah perceraian artis ke, tak mau fikir bukan benda-benda yang tak penting. Kenapa dia tak cerai lagi? Kenapa dia nak bersatu balik? Cerai sudahlah. Dia fikir habis. Dia tengok pula tangan Fazura dah ada cincin ke tak ada lagi. Apa yang susah hati sangat kita ni? Kita terlalu sibuk dengan urusan orang. Ada pasal ada tuan-tuan, sehari dua sepanjang hidup kita lah ni, kita terlalu banyak sibuk dengan urusan orang. Terlalu banyak sibuk dengan urusan orang. Sedangkan para sahabat mereka berlumba-lumba bukan kepentingan peribadi, untuk ibadat ni.
nak tambah ganjaran, nak tambah pahala, kerana mereka tahu kita tak lama hidup atas dunia ni saatnya. Kalau kita tak tambahkan ganjaran untuk kita, peluang untuk kita bila lagi. Tetapi kita hari ni kita banyak ample time, sebab kita tak menelusuri kita hadis dan sebagainya ni, maka kita rasa macam kosong, tak tahu nak buat apa. Dan bila kita tak tahu nak buat apa, mulalah kita pergi cari-cari cincin orang, pergi cari-cari rumah tangga orang, komen itu ini dan sebagainya. Komen itu ini dan sebagainya. Kita jadi macam tu hari ni. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita tak isi masa kita dengan betul. Kita tidak mengisi masa kita dengan betul. Saya tak kata depa, saya kata kita. Termasuk dengan saya sekali lah. Kadang-kadang kita tidak membaca, kita tidak mengisi masa kita dengan benda-benda yang berfaedah. Akhirnya bila kita rasa masa kita jadi kosong, kita rasa lagu tak tahu nak buat apa. Ada istilah tu, tak tahu nak buat apa. Maka kita scroll media sosial yang ibu-ibu tak ada lah, alhamdulillah lah. Ni dalam ni saya cerita ni. Kita mula persoalan orang lain dan sebagainya. Tapi para sahabat Nabi tidak ada masa untuk itu. Kesibukan mereka bertanya tentang urusan akhirat mereka. Kan ingat ada hadis Nabi SAW yang Nabi kata, nanti masa zaman Dajjal nanti sehari macam setahun, kan? Lepas tu sehari macam sebulan, lepas tu sehari macam seminggu. Ingat ada hadis tersebut. Tak ada dalam matan arba'in ni, tapi ada hadis akhir zaman tu kan, dalam riwayat Muslim tak silap saya, kan Abu Daud. Kan Nabi mengatakan macam tu, sehari macam setahun, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu. Bila sahabat Nabi SAW dengar macam tu, apa soalan dia? Ya Rasulullah, macam mana kita nak sembahyang? La hawla wala quwwata illa billah. Itu main concern dia. Bukan concern dia, ya Rasulullah, dahsyat tu, macam mana kira dia nak? Ini flat earth ke apa? Dia tak kira aku tu. Dia kira lagu mana nak sembahyang. Dia tak kira ni konspirasi, ni kira Rothschild punya main. Tak. Dia kira, ya Rasulullah, tak apalah sehari macam seminggu saya, tak apalah, lagu mana nak sembahyang. Ini para sahabat Nabi SAW, sikap dia apa? Keutamaan mereka adalah kepada ibadat tu dulu. Bukan setakat diri, bahkan kalau dia rasa ada orang lain peluang lebih daripada dia nak pergi kepada orang tu. Itu yang Allah kata, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun tu. Dia pun nak berebut-rebut benda tu. Dia pun nak berebut-rebut benda tu. Ada satu kisah tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak satu golongan yang disebut sebagai Al-Baqa'un? Pernah dengar tak? Al-Baqa'un ni, dia main daripada kalimat Baqa ni teriak, yabki, teriak. Kisah ni Allah rakamkan dalam surah Taubah. Allah sebut dalam Quran tentang ketika mana datang beberapa orang kepada kamu ya Muhammad, yang bertanya kepada kamu litahbilahum, ma idza ma atauka litahmilahum, ketika mana mereka datang kepada engkau ya Muhammad dan meminta kepada engkau ya Muhammad agar engkau carry depa. Hamalah ni carry lah, bawa depa. Faqulta, dan engkau mengatakan qulta, dan engkau mengatakan la ajidu ma ahmilakum alai, dan engkau mengatakan saya pun tak ada apa nak bagi bawa hangpa. Tawallau, mereka berbalik. Kisah tu surah At-Taubah, ingat saya. Allah cerita dalam Quran, Allah kata, wahai Muhammad, ketika mana satu kelompok orang ni dalam 7-8 orang, dia pergi jumpa Rasulullah. Ini peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk ni berlaku tahun ke-9 Hijrah. Perang Tabuk ni adalah perang di antara Islam Madinah nak lawan dengan Rom di medan Tabuk yang terletak 700 km jauh. 700 kilo sini pi Johor kot, saya ingat. Dengan zaman dulu padang pasir dan sebagainya kan, perlukan kelengkapan dan kos yang sangat tinggi untuk nak pergi ke sana. Baik. Maka tuan-tuan, masa jadi macam tu, perang Tabuk ni banyak kisah. Kisah yang paling terkenal kisah Ka'ab bin Malik. Kisah tu adalah hadis yang disebut dari Imam Nawawi, buat masuk balik dalam Riyadhus Shalihin, panjang. Seingat saya 6-7 muka surat. Saya nak cerita yang tu malam ni kita akan rek sampai 2-3 bulan, saya ingat. Banyak dia pajak song ni 2-3 bulan. Hadis tu saja. Tapi saya teringat nak cerita tentang Ka'ab bin Malik ni, yang dia tak ikut pergi perang Tabuk. Dia sahabat Nabi yang mulia, yang agung, yang dekat dengan Nabi, tapi perang Tabuk dia tak ikut. Tak apa, kalau sempat saya selit. Jadi tuan-tuan nak baca yang lebih detail, kena baca sendirilah. Tak apa, saya cerita. Tapi yang kisah ni bukan Ka'ab bin Malik, ni cerita orang lain. Ka'ab bin Malik ni cerita dia tak pi perang Tabuk. Dia kata masa para sahabat duk bersiap, duk asah pedang, duk bagi makan unta, kuda apa semua ni, duk ready baju-baju besi, aku duk kata dan kot.
Dan esok aku dan asal. Dia orang putih kata dia delay, procrastination kan. Dia delay, dia rasa dan. Pasal kata dia, kerana masa tu musim kurma duk jadi. So dan lah Sat, dan nanti aku ligan dia lah. Dalam duk kata dan tu, para sahabat dia bertolak pi dah. Tu. Bila sahabat dia bertolak pi tu, dia kata yang tinggal dekat Madinah. Dalam tak mau cerita tu, cerita juga. Dia kata masa tu dekat Madinah yang tinggal cuma aku, orang tua-tua, makcik-makcik dengan orang munafik je. Yang tak pergi perang Tabuk, yang lain pakat pi belakang. Lawan dengan Rom. Bukan kecil-kecil, lawan dengan kerajaan besar Rom ni. Ya. Masa tu dia rasa macam duduk sehari-hari ni rasa susah hati. Dia fikir macam mana lah aku boleh tak ikut ni. Kan? Sampai bila Nabi balik, orang-orang munafik pakat pergi jumpa dengan Nabi, berkata, ya Rasulullah, saya MC. Ya Rasulullah, saya sekian-sekian lah, saya influencer, cerita pakai bohong ambil lah. Ka'ab bin Malik kata, aku ni, Allah bagi aku kelebihan, kalau aku bohong, lagi kreatif daripada mereka. Betul? Ka'ab bin Malik kata, kalau aku ni nak bohong, aku boleh bohong lagi kreatif daripada alasan mereka ni. Tapi aku pilih untuk tak mau. Saya tuan-tuan, saya buat skrip. Tuan-tuan tahu lah, saya buat skrip drama. Kalau saya nak goreng, bila saya punya kuliah ni, saya ingat lebih daripada orang goreng, saya boleh goreng. Kita kata buat skrip 19 episod, 20 episod. Tapi saya fikir tak boleh, ni bukan medan dia. Jadi medan kena strict, kena fact, kena fakta, kena hadis, Quran, dalil, kisah. Kalau nak ikut hati ni, kalau saya malah nak study kan, malah nak main kuliah, malah nak sikit kepala, malah nak GERD anxiety ni, saya duduk rumah, sehari kuliah hadis 25. Sampai aku buka, aku goreng lah. Senang lah, rambut pun tak gugur. Kan? Tapi saya tak boleh, ni amanah. Ni amanah. Saya tak ingat bila kisah Ka'ab bin Malik Musa lagu tu lah. Dia kata kalau aku nak tipu Rasulullah, lebih pada dia untuk tipu, aku boleh tipu lah. Alasan dia pun tak kreatif langsung. Kata Ka'ab, aku Allah bagi kelebihan, aku ni pandai bercakap. Tetapi aku fikir, takkan gamuk nak tipu Rasulullah. Sedangkan geng-geng munafik yang tipu Nabi tu, Nabi boleh baca ayat muka depa, psikologi apa ni, muhung depa ni. Perang tak pernah pergi, duk cerita MC lah, sakit gigi lah apa lah. Tapi bila depa cakap macam tu, Nabi kata okey. Nabi maafkan. Nabi maafkan. Mai giliak dia. Dia kata, ya Rasulullah, saya boleh bohong kalau saya nak bohong, tapi saya pilih untuk tak mau bohong. Ya Rasulullah, saya tak ada sakit apa pun, dia kata. Dia kata, saya tak ada sakit apa pun, saya tidak ada keuzuran apa pun, saya memang salah sebab saya tak ikut pergi perang. Dia kata lagu tu tuan-tuan, Nabi sengah. Nabi kata, adapun lelaki ini dia sadaq, dia benar, dia jujur. Tapi apa kesan dia? Dia tak settle lagi ya. Yang lain tadi itu Nabi kata okey, Nabi maafkan, tak apa, Allah maafkan, tak apa. Mai dekat Ka'ab, disebabkan dia jujur, Nabi tak jawab. Sebab dia dah mengaku salah. Yang lain tadi ni dia bohong. Tapi kalau Nabi kata hang bohong bah, cari kesan dia kepada dunia masa depan pula. Orang kata Nabi duk siasat hati orang pula dan sebagainya. Pasal tu orang bila masuk Islam, siapa pun dia, kita kata alhamdulillah dia masuk Islam. Dia bohong bah, dia masuk Islam kerana politik bah. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kan kita pernah baca hadis tu kan, Usamah bin Zaid, dia pernah bunuh seseorang dalam perang. Orang tu dia mengucap. Masa dia mengucap, Usamah tikam dia. Cerita tu sampai dekat Nabi. Bila mana Nabi kata dia, kenapa hang tikam orang yang mengatakan la ilaha illallah? Maka Usamah kata, ya Rasulullah, dia bukan mengucap betul pun, dia mengucap kerana takut dekat pedang aku, bukan ikhlas pun. Maka Nabi kata apa? Hang tengok ke hati dia, hang robek ke dada dia. So same case goes to this masalah lah. Bila mana orang tu bohong, Nabi pun boleh baca lah psikologi yang bohong. Tapi tak apa. Tapi bila Ka'ab main cerita betul takkan Nabi nak kata hang bohong kot, dah lah. Maka Nabi kena kata diam je lah, pasal hang dah mengaku salah depan saksi yang lain. Maka Nabi diam, tak bagi keputusan untuk dia sampai Allah sendiri turunkan keputusan. 40 malam lebih dia hidup dalam dipulaukan, dia dengan lagi 2 orang sahabat. Dipulaukan oleh para sahabat. Bukan sahabat saja nak pulau mereka, tapi pasal tergantung, tak tahu status dia macam mana. Sampai Ka'ab cerita hadis tu panjang, ibu ayah. Mungkin nanti saya nak cerita juga lah, seronok. Bukanlah seronok, sedih kisah tu. Ka'ab kata sahabat baik dia ni sampai tengok dia tak mau paling. Aku pergi masjid, dia kata, aku pergi merkit. Para sahabat mengelak pada sembang dengan aku. Bukan berlagak sombong bajet suci dah, tapi pasal keputusan tak turun, tak tahu status dia macam mana ni. Sahabat lain takut. Aku pergi masjid, aku duduk saf kedua, ketiga, aku tengok Nabi duduk depan.
Aku nak pergi dekat dengan Nabi, tapi aku malu, para sahabat ni tak tegur aku. Maka aku sambil duduk semayang tu, aku duduk relin tengok Nabi. Bila aku relin, rupanya Nabi duduk relin tengok aku. Bila Nabi perasan aku tengok dah, Nabi pergi depan cepat-cepat. Maknanya Nabi pun sayang, Nabi pun rindu, tapi keputusan daripada Allah tak turun lagi. Celah-celah 40 malam, hampir ke 50 malam total. Tapi celah-celah tengah-tengah tu datang pula surat daripada raja negara luar Kristian, bukan Islam ni. Datang pula surat daripada raja negara luar ni, gubernur negara luar ni mai hantar surat kepada Ka'ab pula. Hantar pula dekat tengah-tengah JNT Madinah ni. Tengah-tengah tu. JNT Madinah ni mai sebut JNT kena blok. Dah apa noh. Ya. Penglipur lara dia kata kat saya. Dalam dia kata kena bagi fatwa. Komen ni. Tak apalah, aku skor. Ya. Kisah ni adalah hadis Sahih Muslim. Dari Solihin juga ada cerita ni. Baik. Maka tuan-tuan, orang wakil raja tu, gubernur lah, bukan raja lah. Dalam hadis dia kata Herakl ni kadang-kadang dia jawatan gubernur yang semua pakai pikul nama yang sama. So dia hantar surat khas kepada Ka'ab bin Malik ni. Surat tu dia kata, wahai Ka'ab, macam manalah sahabat-sahabat hang tak hargai orang yang sehebat hang, macam manalah Muhammad boleh tak hargai orang sepower macam hang. Kata Ka'ab, kalau masa tu ku iman tak kuat, sahabat-sahabat semua tengah pulau dia, tiba-tiba gubernur, raja Rom, raja orang kafir main balik tulis surat kat dia ni, aku sedia terima hang. Kalau kita tuan-tuan dapat surat macam tu, thank you lah. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan yang tak berbelah bagi kepada saya. Kan? Macam tu. Tapi dia kata apa? Ini lagi bala, dia kata. Ini lagi bala. Kalau lah surat ni orang baca, habis orang akan tuduh aku ni pengkhianat. Maka dia bakar surat tu. Ringkas cerita, akhirnya tuan-tuan, mai pula arahan dia kena berpisah dengan isteri dia. Bukan diceraikan, kena berpisah rumah dulu. Panjanglah, sampai akhirnya barulah turun ayat yang dia diampunkan. Maka para sahabat pakai bertempik, bersorak, peluk dia. Nabi pun sayang dan sebagainya. Cerita tu panjang, saya ringkaskan jalanan pasal orang kata pelipur lara tu. Saya ringkaskan. Kalau saya ni pun pelipur lara, saya tak tahu lagi lah. Nak bagi lagu mana lagi. Ni manusia macam tu lah. Orang boleh komen, dia komen sajalah. Lepas tu tadi Sir Aiman sebut pasal CRA. Kalau CRA maki dah ni. CRA dia umur 58, 59. Dia ayah dah dah. Padan lah. Saya tak sampai tahap tu. Tapi di rumah saya maki dah juga. Tapi di majlis muda lah. Baik. Tuan-tuan, lagi seselit saya dia, maka itu Ka'ab bin Malik dalam hadis cerita pasal perang Tabuk ni lah. Itu kerana dia berlaku jujur. Dia bercakap benar, tapi dia kena tanggung benda tu, harga yang dia perlu bayar dengan bercakap benar. Baik, itu cerita Ka'ab, selesai. Saya nak cerita Al-Baqaun tadi ni. Juga perang Tabuk. Dia pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah. Ni dalam Quran, Allah kata idza atauka litahmilahum, bila berjumpa dengan engkau ya Muhammad, minta kepada engkau agar engkau bawa depa. Surah Taubah ayat 95 tak silap saya. 92. Maka qulta, kau mengatakan aku tidak ada apa-apa yang boleh bawa kamu. Okey, apa maknanya? Okey. Depa ni pergi jumpa Rasulullah dalam 7-8 orang ni. Antaranya Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Ka'ab, ni antara orang yang pergi jumpa Nabi 7 orang. Ya Rasulullah, dengar cerita ada perang Tabuk. Kami nak join. Tapi perang tu jauh, memerlukan kos yang besar, unta yang mahal, kuda yang muda lah. Kami tak ada duit. Ada tak siapa-siapa kenderaan lebih boleh bawa kami pi? Kami nak perang juga. Itu cerita itu yang mengatakan minta ke Rasulullah ada tak apa-apa boleh bawa kami? Ada, bukan tak ada. Abdul Rahman bin Auf keluar harta banyak, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman keluar duit banyak, tapi tak cukup. Pasal nak bawa, katakanlah nak tentera nak bawa satu tentera, kemudian nak bawa barang-barang makan lagi, baju-baju besi lagi, senjata lagi, banyak, tak cukup. Maka Nabi perhati keliling, tak ada dah. Pasal kita ni kecil, nak lawan dengan tentera Rom yang berapa ratus ribu punya ramai ni kan. Maka Nabi perhati keliling, tak ada. Nabi kata, ya wahai sahabat-sahabat semua, tak ada aku nak boleh bawa hampa ni. Pergi jalan kaki sudah lah. Tak boleh lah, jauh 700 kilo. Tapi ada riwayat mengatakan ada mereka ditahan juga, mereka ni ikut pergi sekarang. Sampai setengah jalan tak larat pergi, patah balik. Macam terlalu jauh. Maka bila Nabi tengok keliling, tak ada apa yang boleh digunakan untuk nak bawa mereka pergi. Nabi kata, ni Allah kata dalam Quran, qulta la ajidu ma ahmilakum alaih. Aku tak ada apa-apa yang boleh bawa hampa pergi.
Depa kata tak apa. Tak apa. Tawallau, depa pusing. Kata Allah, tahukah engkau Muhammad, bila depa pusing tu, tafidu minad dam'i hazana. Depa teriak. Depa teriak. Allah kata, wahai Muhammad, yang 6-7 orang yang pi tu, yang minta kat hang agar boleh sponsor depa pi bawa kenderaan untuk depa nak pi perang tu, bila engkau kata tidak ada, depa kata tak apa. Tawallau, depa beralih tu kata Allah, ayat mata depa meleleh, depa teriak sedih. Ini sifat para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan. Teriak bukan sebab kena pi perang, teriak sebab tak boleh ikut pi perang. Nak berjuang di jalan Allah tapi ada halangan. Macam kita lah. Siapa yang tak ada semangat nak pi ni di Palestin tu, nak berjuang, nak bantu saudara kita di Gaza, nak sangat-sangat. Tengok video tu geram, rasa macam nak pi. Tapi kita ada halangan dia. Kita sebagai orang individu awam ni, kita nak pi lagu mana tak upaya daya lah. Tak upaya daya tapi nak sangat. Kita tanamkan azam, ya Allah, kalau datang semboyan daripada negara, pemimpin negara kami mengatakan yes, boleh pi. Nah, ini kapal terbang tentera kita dan kita akan transit dekat Qatar. Qatar pun dah bagi green light. Dia okey. Kita kena pi. Tapi kalau kita nak hantam pi talapi seorang, kita nak talapi kat mana? Tak ada daya upaya dah nak pi tapi tak boleh. Bercakap memang senang, tuan-tuan. Cakap memang senang. Tapi kalau orang duduk dekat kerusi dia, macam mana dia nak atok kedudukan tu? Jet kita nak lepas, nak singgah pergi negara mana? Siapa nak bagi tumpang minyak? Siapa nak bagi turun dekat dia punya airport? Panjang cerita ni, tuan-tuan. Panjang cerita ni. Kalau Gaza tu terletak dekat sebelah Malaysia, mungkin kita tidak ada alasan itu. Kan? Itu pun masa kes di Takbai, kita tak pi. Kan? Ini saya punya ayat Azhari lah. Kalau cakap pandai kata orang Arab, kita masa berlaku dekat Takbai pun kita tak pi. Tu dah kata orang Arab lemah lembek lah apalah kan. Bagi orang je kita ni, tuan-tuan. Kita ni banyak ketakut orang. Pasal kita kurang tengok diri kita. Kita terlalu banyak melihat keburukan orang kerana kita terhijab keburukan diri kita. Itu masalah kita. Orang ni salah sedia, kita tak pernah salah situ kan. Baik. Tapi dan Nabi kita dalam hadis, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak pernah berjuang ataupun tak pernah terlintas ataupun azam nak berjuang, dia akan mati atas salah satu cabang-cabang munafik. Maknanya at least dia ada azam. Kalau keluar semboyan, negara suruh pi, aku pi. Para sahabat Nabi ni lagu tu lah nak pi, tapi tak boleh, ada kekangan. Tapi sampai teriak, tuan-tuan. Allah kata dia ni teriak, ya Muhammad, pasal tak boleh ikut pi perang. Maka Allah turunkan ayat 93, Allah mengatakan tak salah depa ni. Allah tak put burden on depa. Tak pi pun tidak ada apalah. Dan pasal depa memang nak pi sungguh-sungguh, tapi tak payah daya nak pi. Itu yang para sahabat bersungguh-sungguh sampai tara-tara tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan umat dalam agama ini, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan umat dalam agama ini. Siapa pun orang itu. Sebab tu bila hadis ni main macam tu tengok Nabi sambung apa. Okey. Sambung tadi baik. Dia berkata, ya Rasulullah, kami boleh puasa sama macam depa, kita boleh sembahyang sama macam depa, orang kaya tu, ahli dusur tu kan. Tapi macam mana dalam bab sedekah? Depa lebih. Tentulah depa pahala depa lebih. Tambah hari ni kan orang katakan orang kaya naik kapal percutian mahal pergi buat ibadat atas tu. Kami ni macam mana? Tak ada lah fadilat atas kapal tu lebih tinggi daripada fadilat sembahyang malam di rumah seorang-seorang. Dia ada kelebihan kot tu, tak apalah, bab tu dia. Kita ada kelebihan kot sini juga. Benda ni berlaku dulu lagi dah. Hadis ni ada dua orang. Satu Sahih Muslim macam ni, satu lagi Sahih Bukhari, dia bunyi macam lain sikit tapi hadis yang sama saya ingat. Pasal tu hadis ni riwayat bimakna. Saya cerita. Sagi apa ni hadis ni riwayat bimakna. Para perawi diriwayat atas kefahaman makna dah, tapi tak lari Dalam Sahih Bukhari ada sedikit tambahan pada hadis ni. Bukan sedikit tambahan, sikit dia punya macam mana, bukan jalan cerita macam lain. Tak apa, saya cakap je lah. Saya baca ni hadis Sahih Muslim dulu yang Imam Nawawi nukilkan ni dalam Sahih Muslim. Baik. Maka bila dia berkata lagu tu, Nabi kata apa? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tusaddiqun. Bukankah telah Allah jadikan kepada kamu tu juga kebanyakannya itu boleh disedekahkan? Macam mana tu? Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya bagi kamu tu setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dalam buku tuan-tuan, sadaqatan ke sadaqatun?
Tan lah. Tan sama macam pun tan juga. Kalau dalam i'rab ni dia kulli takbiratin sadaqah. Sadaqatun tu sebab dia khabar kepada mubtada' tu. Khabar marfu' bi dhammah. Tetapi ini saya ingat sebab dia ataf. Kalau dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi mengatakan lebih aula dibaca dengan marfu'. Sebab dia adalah khabar kepada mubtada'. Tu ni boleh bola nak cerita ni. Tapi kenapa dibaca tan? Imam Nawawi kata tak apa, kalau tan pun tak salah. Sebab kalau tan ataf. Ataf ni apa dia? Kata hubung yang waw, nampak tak waw? Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqatan. Okey. Kulli tasbihatin sadaqatan tu. Kemudian sebab sadaqatan tu sebab kulli itu mudhaf. Mudhaf. Jadi mudhafun ilaih ni tasbihatin sadaqatan. Maka wa kulli takbiratin sadaqatan sebab dia ataf. Dia di bawah rumah tabi'. Ni panjanglah. Panjang. Cuma nak abang kata kalau kita buka syarah yang lebih detail dia akan pergi sampai tahap tu. Macam perkataan tasaddaqu ni innalakum awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tusaddiqun. Kata Imam Nawawi kalau tasaddaqu pun betul. Tasaddaqu pun betul, tusaddiqun pun betul. Ini kaedah dia lah, ini kaedah bahasa. Okey, baik. Maka wa kulli takbiratin sadaqatan. Tak apalah, tuan-tuan ikut yang dalam buku lah. Sebab dia ataf. Sama ajalah, tak salah. Baik. Sebab kalau kita kata baca marfu' takbiratun, dia panggil istinaf ataupun jumlah istinaf, iaitu ayat baru. Mubtada khabar marfu' bi dhammah, itu wa kulli takbiratin sadaqatun. Dia kena macam tu. Tapi ni mungkin sebab dia ataf, sebab dia ataf ni maknanya bahawa dia salah satu rumah tabi' yang mengikuti yang depan. Macam tu. Tak apalah. Sikit je pasal saya nak bagi kat depan, dia bagi nak abang kata bukan paling bola ni. Dia kena cerita juga teknikal dia. Bila kata depan tan, belakang tan, dia tabi', di bawah bab tabi'. Dia tabi' ni ada berapa? Ada badal, ada ataf, ada taukid. Tapi tak apa, kita ikut yang buku je lah. Tan pun tan, tak apa. Sebab Imam Nawawi kita dua-dua tak salah. Baik. Okey. Ramai yang kata Sabang Ustaz. Abaikan. Kalau ZRA dia kata mana boleh, dia berbubuh aku, tak apa, aku nak jawab hampa suruh Sabang. Betul juga kan. Saya kalau dalam live kat rumah duk kena buah tu, saya jawab juga. Dia pun hantam kita. Bila kita nak balas balik, Sabang. Mana Haji kan? Habis ZRA dah wakil kami dah. Dia tolong marah dengan TikTok tak apa dah. Tapi sebenarnya dalam ni lagi ramai yang elok yang tak elok. Yang tak elok seorang dua je. Tapi dulu memang suruh abai. Tapi saya ambil motivasi daripada ZRA, tak boleh abai. Kalau abai melampau. Jadi kadang kita respon juga. Bu saja lagi lah gerak respon. Dia punya haters pun ramai juga. Dia pun siap buat satu video khas untuk satu orang komentar. Saya tak sampai tahap tu lah. Saya baik. Bukan pasal baik, pasal good. Takut lawan dengan orang. Ikut lagi. Baik. Okey, sambung lah. Maka Nabi kata, bukankah Allah telah jadikan setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah? Apa makna tu? Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Okay, ini hadis Sahih Muslim. Yang saya kata tadi dalam Sahih Bukhari itu sebenarnya lebih kurang juga. Ada hadis yang satu kumpulan at-ta'ifatun min ashabin Nabi, ataupun disebut fuqara min ashabin Nabi. Dalam hadis Sahih Bukhari itu boleh cek. Dia lebih kurang kelompok ni mai jumpa Nabi. Hadis daripada Abu Zar juga. Dia pun mai jumpa Nabi, dia percakap ayat yang sama. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya ni telah pirah dengan amalan mereka. Maka Nabi beritahu, dalam ni disebut dah hadis tu. Biasa dah. Ni. Nabi kata apa? Ala uhaddisukum bi amrin iza akhaztum bihi adraktum ma sabaqakum wa la yudrikum ahadun ba'dakum wa kuntum khara man antum bainaz zahraini illa man. Okey, sampai habis okey. Nabi kata, bila dia berceritakan Nabi macam tu, kami ni tak ada lawan dengan depa, tak letting depa dah. Nabi kata, ada benda yang kalau aku bagi kat hangpa, kalau hangpa amal, hangpa boleh ting amalan orang dulu yang tak buat benda ni, dan orang kemudian yang follow hangpa kalau tak buat benda ni takkan boleh ting hangpa. Nabi kata, nak dah aku bagi petua tu, amalan sedekah, pahala sedekah tu. Maka dia berkata, no.
Maka Nabi kata macam ni, tusabbihu wa tahmadu wa tukabbirun khalfa kulli duburin minas salah atau ba'da taslim. Senang bahasa Melayu dia, setiap kali selepas mayang. Setiap kali selepas mayang bacalah tasbih, tahmid, takbir fi kulli duburin minas salah. Setiap kali selepas habis mayang. Dubur ini bermakna selepas bagi salam lah. Salasa wa salasin, 33 kali. Itu yang tuan-tuan baca dalam wirid tuan-tuan tu. Oh, kira wirid ni boleh lah. Dia berkata tak boleh. Tak, wirid boleh. Semua orang setuju wirid tu boleh. Cuma yang jadi berbeza pendapat dalam kalangan depa ni adalah apa? Sekelompok mengatakan wirid ramai-ramai, sekelompok mengatakan wirid seorang-seorang. Itu saja. Dan tuan-tuan pencerahan dia. Dia bukan sekelompok kata wirid boleh, sekelompok kata wirid tak boleh. Tak. Kelompok yang kebanyakan di Malaysia ni, termasuk di Pulau Pinang ni, kita baca wirid lah macam imam kita baca tadi tu. Saya nak abang kata apa yang kita dah buat tu ada dalil sebenarnya. Kana Rasulullah SAW izan sarafa min salatihi istaghfara thalasan. Nabi selepas sembahyang Nabi akan istighfar 3 kali. Summa yaqul, kemudian Nabi akan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhir hadis. Ada dalil kita dah baca tu. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan man qala fi kulli maghrib man qala Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin. Siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas maghrib, ba'da salat al-maghrib, selepas sembahyang maghrib, iza mitta fi lailatika tilka kataballahu lahu jiwaran minan nar atau kama qala. Allah akan selamatkan dia pada api neraka kalau dia mati malam tu. Barang siapa yang baca Allah ma'jirni minan nar 7 kali selepas subuh, maka Allah kalau dia mati fi yaumika hadha fi yaumika dhalik, kalau kamu mati pada hari siang tersebut, maka kataballahu laka jiwaran minan nar, Allah akan tulis untuk kamu tu selamat pada neraka. Maka ulama buat masuk Allah ma'jirni minan nar tu. Hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man qara'a ayatul kursi duburin fi kulli salatin, barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selepas habis mayang, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Tidak ada siapa-siapa pun boleh halang antara dia dengan syurga melainkan mati. Maknanya apa? Selagi dia tak mati, dia tak boleh masuk syurga. Mati itu saja yang halangan dia masuk syurga. Itu apa? Dalil apa? Macam kursi selepas mayang. Semua yang ulama susun dalam wirid ni ada sebenarnya dalil. Ini saya nak bagi dua-dua ni. Maknanya apa? Kelompok mengatakan mana ada pandai-pandai buat? Tak, ada dalil. Tapi kelompok yang mengatakan depa tu pandai-pandai haram tak bagi buat. Tak. Yang kelompok tu bukan tak bagi buat. Kelompok tu kata dalam hadis tak suruh baca ramai-ramai, suruh baca seorang-seorang. Yang tu saja dia berbeza. Kita nak bergaduh yang mana Ustaz? Kita tak payah bergaduh lah. Senang. Kita duduk di negeri kita ikut cara negeri kita. Kita pergi negeri depa, kita ikut negeri depa. Saya pegang macam tu. Senang. Tak larat nak bergaduh dah, nak kemat dah. Bergaduh apa lagi? Cuma pencerahan ni macam tu. Kedua-dua kelompok setuju, ada dalil, ada bacaan lepas sembahyang. Yang membezakan, satu mengatakan boleh baca ramai-ramai, satu mengatakan baca seorang-seorang. Yang setuju baca ramai-ramai itu ialah li ta'allumi, untuk pengajaran. Yang Nabi ajak awal tu untuk sahabat pakai baca ramai-ramai tu pasal nak mengajar. Lepas tu pakat tak baca dah lah ramai-ramai, pakat buat seorang-seorang lah. Kaedah ni pula kata tak, sekarang ni pun mengajar juga pasal orang jemaah senantiasa orang baru, maka kami teruskan dengan cara baca kuat. Jadi yang mana salah? Tuan-tuan tak ada salah. Salah tu tak mau ikutnya. Tu ya. Kadang-kadang kita banyak berbahas, banyak bertengkar, banyak menyalahkan orang, kita tak mula wirid kita pun. Sedangkan zikir, wirid adalah qadrun mushtarak, satu amalan yang semua orang boleh buat, tidak ada alasan. Kalau kata orang yang sakit lutut, dia kata saya susah lah nak sembahyang tarawih 20 rakaat, mungkinlah ada alasan tu. Haji saya tidak ada duit nak pergi, betullah ada alasan tu. Tapi zikir, apa alasan kita untuk tidak berzikir? Pasal tu Nabi kata, setiap itu ada pahala sedekah dia. Baik. Ini hadis Bukhari. Hadis ni panjang lagi tau. Selepas Nabi kata baca 33 tu, tuan-tuan kalau buka dalam Bulughul Maram, Imam Ibn Hajar buat hadis-hadis yang lain, ada sebut 33. Ada sebut 33, 34. Tuan-tuan dah buat tau. Ada hadis. Ada yang hadis sebut 10, ada. Saya kadang saya malas dia buat 10 tu lah. Ada 10, ada hadis. Tuan-tuan buka Bulughul Maram.
Imam Ibn Hajar dia bermain setiap satu amalan itu, ni apa hadis dia, ni apa hadis dia, ni apa hadis dia. Tak tu payahlah. Saya sempatlah follow kitab tu dulu dengan Dr. Omar, dengan abang Jeb kita lah. Tapi tak dah habis lah, terbaik sangat. Dr. Omar pun dah pindah habis Sabah dah. Begitu. Tak apalah, saya tak mau bergaduh dengan orang, cuma saya nak beritahu sebenarnya permusuhan sesama kita sekarang ni kerana salah faham ya. Kerana kita tak cuba untuk mengenal pihak sana macam mana. Ya, sedangkan kita raikanlah kepelbagaian dalam agama ini selagi mana berada dalam ruang lingkup agama yang betul. Itu saja. Ya. Kita dah cukup lama berpecah dah. Kita dah cukup banyak berpecah dah tuan-tuan ni. Kes Trump dengan PMX ni macam-macam lah. Hawla wala quwwata illa billah. Tak tahulah tuan-tuan apa ni kita sampai tahap tu. Nah. Tahulah tuan. Astaghfirullahalazim. No. Tahu. Ni di Sudan pula. Di Sudan. Bukan di Sudan pun dah. Sudan ni dah lama dah. Saya ikuti kes Sudan ni lama. Saya ingat sebenarnya cerita kat tuan-tuan. Al-Fadhil Ustaz Fahmi kita. Dia rajin pergi Sudan. Anak dia Ustaz Abu Farwah memang belajar di sana. Saya nak minta kalau boleh satu malam memang kita panggil Ustaz Abu Farwah sebagai nama tak apa. Dia memang mengajar, dia memang belajar di Sudan. Dia cerita kat kami ni lama dah sebelum viral ni. Dia minta saya cerita dalam Sembang Santai, dalam live ni. Cuma saya tak dan lagi. Sedih, cerita tu sedih. Dia kata kalau Gaza ni orang meninggal dekat medan perang, Sudan orang meninggal dalam hospital dia kata. Sebab elektrik kena cantum. Dia tutup elektrik mati dia gitu dalam hospital. Punya rasa sedih dia kata. Sekurang-kurangnya di Gaza tu orang kafir bunuh orang Islam. Tapi di Sudan Islam sama Islam. Kerana rasuah, kena berebut lemah rumah. Oh, lagi dahsyat lah. Cuma Sudan ni orang tak pandang pasal orang kulit gelap kot. Tapi lah alhamdulillah orang dah buka mata dah. Nanti saya nak, satu hari saya nak cerita juga pasal Sudan. Mereka dah taklimatkan saya lama dah pasal Sudan ni. Cuma saya ingat kalau Ustaz Abu Farwah atau Ustaz Fahmi sendiri cerita lagi kejap. Pasal mereka memang pergi di sana. Sebab mereka ni kenal orang dalam. Dia belajar di sana, kerap pergi sana. Maka dia kata bantuan seluruhnya bila pergi ke NGO dia akan makan persen, tak sampai pergi kat menteri. Menteri pula makan rasuah. Habis. Tak dapat kat rakyat. Mereka ni dia turun pergi kat rakyat terus. Saya ingat nanti satu hari boleh panggil dia mai. Dia lebih layak lah saya ingat. Dia lebih layak cakap tentang Sudan. Baik, tak apalah. Saya pun dapat taklimat daripada mereka juga. Mereka minta saya cerita. Ya. Baik. Tak habis cerita tadi tu. Baik, maka tuan-tuan, bila Nabi kata lagu tu kan 33 tu, yang geng-geng fakir ni pun depa dengar lagu tu, jalan cekepak dah. Kita dapat baru dah. Nabi kata orang kaya sedekah dengan duit, apa sedekah dengan zikir ni 33 ni kan. Maka depa pergi cerita kat orang kaya pula dah. Dia tanya apa tengok, kami pun boleh sedekah lah. Dengan apa saja kan. Depa pun apa dia sedekah apa? Ni Nabi abang dah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Takbir 33. Tuan-tuan tahu apa jadi? Itu agak-agak orang kaya tu buat. Jangan sahabat Nabi yang kaya tu buat. Oh patutlah dia pekat buat. Bila pekat buat, pok-pok ni pergi jumpa Nabi pula. Ya Rasulullah, pasal apa? Rasulullah abang kat kami tu, pok-pok kaya pun buat juga. Maknanya depa harta boleh sedekah, hak ni pun boleh sedekah lagi. Maknanya selagi boleh nak buat. Maka Allah Nabi tutup dengan zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tu hadis tu tutup. Benda-benda itu yang Allah bagi kelebihan bagi setiap seorang. Tak sama. Allah nasib seseorang itu tak sama. Ujian seseorang itu tidak sama. Tetapi Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Tuan-tuan, kenapa saya mengatakan agama ini Allah meraihkan semua? Dia macam dasar sosialis lah. Jangan miskut ni. Lagi orang kata, komunis pula dah kata agama ni. Sebab kesamarataan dalam agama ini. Bagaimana Allah mengangkat golongan OKU di dalam Al-Quran sampai menegur kekasihnya, ambasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kan? Itu Allah mengangkat golongan OKU dalam Quran. Itu Abdullah ibn Maktum sampai menegur kekasihnya Rasulullah. Wahai Muhammad, kenapa engkau bermasam muka ketika mana datang kepada engkau lelaki yang buta itu? Iaitu Abdullah ibn Maktum tu. Abdullah ibn Maktum ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang buta. Dia adalah muazzin Nabi tau. Muazzin Nabi ada dua orang. Dalam riwayat satu Bilal, satu Abdullah ibn Maktum. Cuma dia berbeza waktu mana. Seingat saya Bilal akan bang azan waktu maghrib dengan subuh. Maghrib, subuh, isyak. Abdullah ibn Maktum ni waktu lohor dengan asar, waktu siang. Tapi tak apalah, tapi depa yang tukang azan. Abdullah ibn Maktum ni tuan-tuan, satu ketika turun ayat Quran, surah An-Nisa ayat 95.
Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la yastawi qa'id minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah ila akhir ayat. Fi amwalihim ila akhir ayat. Tak sama, la yastawi qa'id minal mu'minin, tidak sama orang beriman yang duduk wal mujahiduna fi sabilillah dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allah kata tak sama. Yalah, mana boleh sama orang yang duduk tak pergi perang dengan orang yang pergi perang. Bila ayat ni turun tuan-tuan, dalam riwayat kata Abdullah ibn Umar tu berasa, pasal aku memang tak boleh pergi perang lah, aku buta. Nak perang lagu mana lagi dah. Buta ni habis dunia, gelap dunia. Nak tolong balut luka pun tak boleh. Nak tolong buat apa? Bila dunia dah gelap gulita ni nak buat apa nak? Jadi dia selalunya bila sahabat pergi perang, dia akan bertugas di Madinah lah, dia akan azan dan sebagainya tu. Lepas tu dia jadi Bilal, dia jadi muazzin. Bila ayat ni turun, dia berasa hati sikit. Bukan dia berasa hati lagu touching, tidak. Mungkin macam dia rasa Allah, macam mana? Dia rasa hina diri. Ayat Pulau Pinang kata hina diri. KN lah saya nak terjemah macam mana? Hina diri ni macam mana? Dia rasa lagu kecil lah, dia rasa dia kecil. Dia rasa dia kecil. Macam tu lah. Macam sahabat-sahabat lain semua bakal pergi perang. Allah pula kata tak sama yang pergi perang yang duduk. Aku memang duduk, tak boleh pergi perang. Hadis ni adalah Sahih Bukhari tau. Zaid bin Sabit riwayat. Masa Rasulullah panggil aku untuk tulis ayat ni, masa tu Jibril turun pula. Mai tambah melengkapkan ayat itu. Masya Allah. La yastawi qa'idu minal mu'minin, tidak sama orang yang duduk dalam kalangan orang beriman tu. Ayat tu ada penambahan dia. Ada penambahan dia. Ayat tu ayat asal la yastawi qa'idu minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tuan-tuan tengok surah Nisa lah. Bila ada consideration perasaan Abdullah bin Maktum yang buta yang tak boleh pergi perang tu, maka Allah tambah perkataan illa ghair ulid darar, melainkan orang yang terang-terang ada keuzuran. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis Sahih Bukhari, Zaid bin Sabit hadis ni, buka dalam syarah dalam asbab nuzul ayat ni pun ada cerita lah, iaitu bukan ayat tu turun pula, maksudnya ulama kata sebagai pelengkap. Allah Maha mengetahui sejak awal dah. Kita kata Allah tak tahu, boleh jadi lagu dia Allah tak ada. Allah tahu. Ni untuk ajak kita. Nabi kata Allah tak, setiap sesuatu yang Allah tarik daripada kita tak pernah Allah lupakan. Termasuk yang Allah bagilah. Maksudnya bila kita rasa, jangan kita rasa macam biarlah aku, orang lain boleh tu aku tak boleh, orang lain boleh tu aku tak boleh. Tak. Allah tak pernah buat sesuatu itu sia-sia. Saya relate diri saya sudah. Bila saya duk kena anxiety ni kan, saya jadi takut tau. Takut nak ketak orang, takut kena kecap. Saya kuranglah hantam orang sikit. Mungkin itu baik ikut untuk saya kan. Mungkin kalau saya tak ada benda ni, saya lagi lancang lah orang. Mungkin lah. Kadang saya cuba pujuk diri saya macam tu, saya rasa lega. Apa yang Allah letak kat kita tuan-tuan, ada sebab. Tadi bila Saiman kita kata pasal ZRA kan, dia adalah manusia yang tak mau bercakap pasal diri dia. Ini cerita kat tuan-tuan ni. Saya takut orang kata saya tunggang dah. Tapi ni disclaimer dah, semua jemaah jadi saksi kan. Moderator pengurusi request saya cerita. Dalam ni jangan kata saya tunggang pula. Ya. Dia orang yang tak mau bercakap pasal diri dia tau. Seboleh mungkin. Bukan kata saya puji dia sebab nama dia harum. Tak, dia daripada dulu macam tu. Ya. Saya kenal dia 2020. Start dengan dia. Program masuk dekat garasi lagi. Dia orang yang macam tu. Masa dia dekat atas kapal pun, saya kontak dengan dia. Tapi saya tak cerita lah kat orang kan. Saya dah buat ayat feeling saya. Ya Allah, Tuhanku, saya sebab lah bila dengar Haji. Cerita aku tu lah kan. Semoga Haji selamat. Masa tu yang dia pun nak kena serang. Dia pun kena serang tu. Dia kata tak ada apa, saya terus fikir masa dia tak ada apa ni. Dia kira bahasa dia jangan fikir. Bahasa dia tak apa. Pasal dia jangan cerita lah. Tak ada apa. Dia ni kecil sangat. Dia macam tu. Dia orang yang macam tu. Jadi bila tadi Saiman kita kata Allah angkat dia, kadang-kadang tuan-tuan, benda yang orang tu dia nak sangat, itulah yang dia tak dapat. Kadang-kadang orang tu dia pulun buat macam-macam ni. Dia pulun nak bagi dia dikenali.
Allah lindung daripada fitnah kemahsyuran. Mungkin ada sebab kita tak tahu. Ya, ada orang kadang-kadang dia tak peduli sangat pun. Ya, tapi nama dia naik. Mungkin Allah tahu. Sama ada dia ni tidak akan tewas dengan kemahsyuran ataupun istidraj untuk dia, tu dua. Tapi kita pun mendahulukan niat baik. Tapi personally saya kenal Tuan Haji ni, dia memang orang yang macam tu. Dia tuan sudah puji aku tak makan lah. Dia macam tu. Ya, bagi dia tak ada saat nak sembang untuk pasal aku, sembang pasal orang lain. Dia macam tu. Pasal tu lah saya ingat Allah angkat dia lah kot. Tak tahulah kalau saya pergi atas kapal tu, tak tahulah. Balik saya buat fan page saya pula lah kot. Ibn Rijal sumut. Cik Allah. Kan? Balik pakai serban macam saya. Tapi Haji tak ada. Dia tak ada. Bukan dia buat-buat. Dia memang macam tu. Dia tak mau cakap pasal dia. Even kalau dia tahu saya cakap pun dia marah. Dia tak suka. Dia tak suka. Mungkin pasal itulah Allah angkat orang yang macam tu kot. Dia ikhlas kot. Keikhlasan itu dia angkat. Bukan saya cerita pasal saya kawan ni tak lah. Kalau bila sejujurnya begitu. Dia macam kami orang kata lah, dia macam father figure lah. Walaupun dia cengih, tapi depan-depan dia baik. Bila sembang ni dia tak lepas tangan. Jadi kita duduk sebelah dia akan pegang tangan sembang. Dia tak lepas. Dia macam tu sifat dia. Tapi dalam live dia cengih lah. Dia macam tu. Saya ingat yang dia pi sumut baru ni, dengan yang dia tanggung masa dia pi tak baik tu lagi dahsyat. Dia kena tangkap duduk dalam, dia bicarakan dengan polis dah. Dia menyorok, dia menyusupkan masuk dia punya tip dia dalam perahu banyak nelayan untuk lagi dahsyat lah. Masa tu orang tak cerita sangat. Tapi tak apalah. Macam saya memang kata Allah sedang mengangkat dia. Kita doakan yang terbaik lah tuan-tuan. Sebab kita perlukan orang yang macam tu, yang menyampaikan berita, yang menyampaikan cerita-cerita yang betul. Sebab kewartawanan Malaysia sekarang ni pun dah tahap yang parah dah sebenarnya. Sudah setuju tak dengan saya? Kadang-kadang nak marah pun tak boleh. Dia berkata kami perlukan view. Tapi kadang-kadang kan tajuk berita tu kan, lagi rogol nenek bawah ni berdengung dah ni. Tengok kesan kerajaan Madani tak guna, padahal tempat di Denpasar, Jakarta. Tapi tajuk dia tak habang. Betul tak? Setuju dengan saya? Dia nak bagi orang trigger. Bila orang pun tak guna, tengok zaman sekarang ni Allah dah laknat negara ni, tengok rupanya berlaku dekat dunia Mexico. Tapi dia nak tarik view kan, Fatah Serik bercinta lagi. Orang pun pasal apa? Rupanya Fatah lain. Bukan Fatah Amin, Fatah Rio, Fatah lain. Tapi dia saja buat lagu tu agar nak tarik trafik. Kalau sikit-sikit boleh lah. Tapi kalau kesan, kalau membawa kepada fitnah, jadi melampau lah. Kalau sikit-sikit kita boleh terima, kreatif. Tapi kalau teruk sangat, sehingga akhirnya zaman lah ni orang tak baca. Kita hidup dalam zaman orang malah membaca. Dia baca tajuk dan dihukum. Dalam post tu kata baca sampai habis, dia tak baca situ lah. Itu manusia. Sebab tu membaca amalan yang mulia. Kalau tak membaca tak apa, jangan komen. Tu ya. Itu saja. Tidak. Kita mendedahkan kebodohan kita. Baik, boleh lagi kau lepas tengah ni. Maka tuan-tuan, bila Rasulullah SAW berkata macam tu kan, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, wa amri bima'ruf sedekah, dan menyuruh yang kebaikan pun satu sedekah. Kalau dalam syarah Sahih Muslim yang Nawawi kata, itu maknanya sedekah untuk diri. Itu kita sedekah pahala untuk diri kita. Macam tu. Baik. Wa nahyi 'anil munkar sedekah, dan menghalang kepada kemungkaran juga sedekah. Ini penting. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada setiap bud'i ni maknanya apa? Teman bud'i ni maknanya kemaluan. Pada setiap kemaluan itu sedekah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, kalau kami menuruti syahwat kami, mendatangi syahwat kami, takkan dapat pahala agak kot. Maksud mendatangi cara yang halal lah. Maka Nabi mengatakan, Nabi pakai kaedah ni, tuan-tuan tengok ni psikologi Rasulullah. Ni antara benda yang saya nak kaji dalam hadis. Psikologi Rasulullah. Ya. Saya punya degree kaunseling, psikologi. Saya punya master hadis. Saya ingat saya punya PhD, kalau Allah izinkan, saya nak gabung dua tu. Saya nak cari psikologi Rasulullah dalam hadis. Banyak pendekatan yang Nabi guna, psikologi Nabi. Nabi pakai kaedah kias kan, yang Nabi kata, ingat tak yang hadis Nabi tengok seorang perempuan sedang teriak cari anak dia tu kan. Nabi kata cuba tengok kau tu, dia teriak pergi balik cari baby dia. Gamak agak-agak
gamuk tak kalau dia jumpa baby dia, dia lempak baby dia dalam neraka, dalam api? Sahabat kata, dok, tak gamuk, tak mungkin lah. Rasulullah kata, kalau macam tu Allah lagi sayang kat kita lebih pada mak tu sayang baby dia tadi. Nabi guna kaedah tu. Tu psikologi Nabi, kan? Ada juga peribahasa Nabi. Para isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling awal akan ikut Nabi lepas Nabi wafat? Nabi kata, yang paling panjang tangan. Dalam hadis tu, para isteri Nabi pakai ukur, literally pakai ukur, tangan sampai panjang lagi. Pasal dia pun tak sabar nak ikut Nabi dulu. Dia pun ukur. Rupanya selepas Nabi wafat, Zainab ada 2 orang kan, bukan Ibn Jashin tu, ini Zainab yang Ummu Masakin tu, isteri Ummul Mukminin Zainab meninggal dulu. Baru orang tahu rupanya Zainab itu, isteri Nabi tu, dia memang ibunda Zainab ni memang seorang yang sangat kasih kepada orang miskin. Terlalu kasih kepada orang miskin. Sebab sampai orang gelar dia Ummu Masakin. Dia tak ada tengok orang susah, dia akan bagi. Ini Zainab isteri Nabi. Maka maksud Nabi paling panjang tangan adalah yang paling kuat derma. Peribahasa Melayu, panjang tangan adalah kuat mencuri. Tak apalah, beza sikit. Lagu tu lah, no? Orang putih depa idolakan Spiderman, Spider, laba-laba yang bantu Nabi, kan? Kita idolakan Cicak Man, Cicak yang ganggu dakwah Nabi. Sekali, tak apalah jangan marah dengan sama saya ni, lawak saya ni. Bipolar kan? Tuan-tuan, maka itu peribahasa Nabi. Baik, sambung contoh tadi ni. Maka okey, ini Nabi punya logik. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, bila kami mendatangi pasangan kami bermakna apa? Isteri mendatangi suami juga begitu. Selalu kata suami mendatangi isteri kan? Sama, isteri pun mendatangi suami. Kami mendatangi pasangan kami yang halal lah ni. Dapat pahala ke? Sebab kita merasakan macam hubungan itu macam jelek, macam malu nak buat orang. Tak. Tapi dia dalam institusi rumah tangga halal. Dapat pahala ke? Kan? Maka Nabi kata apa? Ara'aita law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun? Tak, kalau hangpa buat haram, cara haram, tak menikah, dapat dosa tak? Maka sahabat tu dapat dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Nabi kata kalau hangpa buat cara haram itu berdosa, hangpa buat cara halal, takkan Allah tak bagi apa-apa? Allah bagi pahala. Maknanya sahabat sampai teradu, ya Rasulullah, takkan buat hubungan kelamin pun dapat pahala? Zikir kami faham, sembahyang kami faham, jadi cara warak soleh kami faham lah. Tapi dalam hubungan rumah tangga ni takkanlah nak pakai kepiah, kan? Adalah tindakan dia yang tak boleh diceritakan di sini, tapi takkan dapat pahala kot. Nabi kata kalau cara haram dapat dosa, cara halal mesti Allah bagi pahala. Maksud Nabi compare macam tu nak bagi kita faham. Kadang-kadang orang salah faham urusan agama ni, hanya urusan agama hanyalah urusan yang atas sejadah dan dalam masjid sahaja. Macam tu orang dia boleh dia nak pergi masjid, dia nak rebut sah pertama, dia bawa sampah, naik motor, dia bawa plastik sampah. Nabi maghrib duduk bang dah ni, dia nak cepat. Tu sampai dekat tong sampah PSP tu, dia tak lempak masuk dalam, dia lempak pergi tepi je. Pasal apa? Pasal nak pergi sah pertama, tu ligan pahala besar ni. Tapi dia lempak pergi tepi, plastik berterabur. Esok pekerja perbandaran mai susah dia nak kutip satu-satu. Dia sangka dia dapat pahala, tapi dia menyusahkan orang di sini. Tuan-tuan. Sebab tu Imam Al-Ghazali mengatakan, dosa cukuplah dosa kecil itu menjadi besar bila orang menyangka kecil ya dosa tu. Alah, buang sampah bukan dalam kitab, kan? Jadi kita ingat macam tu, tuan-tuan. Jadi demikianlah hadis ni, tuan-tuan. Badino kami macam ni lah. Kami tak tengok syarah sangat lagu tu lah. Demikianlah hadis ini. Bukan tak tengok syarah, dah maaf dia orang dia salah faham pula. Saya tengok di rumah syarah Sahih Muslim tu, dengan beberapa syarah yang ada lah. Dan saya persembahkan dekat tuan-tuan. Dia dalam dekat saya ni syarah daripada Dr. Mustafa Bura. Boleh juga. Cuma saya akan ambil daripada Syekh Dr. Mustafa Bura yang contemporary, Imam Nawawi, ulama kita. Jadi saya ulama klasik lah. Jadi saya gabungkan, saya sampaikan kat tuan-tuan. Dan saya carilah beberapa cerita yang saya rasa macam
sesuai nak relate dengan hadis ni. Itu kaedah saya lah. Saya sudah upaya sampaikan dengan acuan yang seboleh mungkin berfaktor, insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan, alhamdulillah, ini hadis ke-25. Secara pengajaran dia adalah apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Adil. Siapa pun kita, di tempat mana pun kita, Allah tidak akan biarkan kita susah dan menderita. Ibu-ibu ada kat sini yang semayang sakit lutut? Semayang tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, dengan semayang kawan-kawan yang tak sakit lutut, sama aja rakaat dia. Tapi derita ibu ayah tu lebih, azab tu lebih nak tahan tu. Mana mungkin pahala dia sama? Mungkin pahala semayang tu sama, tetapi pahala kepada mujahadah tu lebih. Mujahadah tu lebih. Sama aja tuan-tuan sakit lutut, saya tak boleh berdiri lama. Saya tak boleh berdiri lama kosong. Kalau berdiri lama bercakap, bergerak tak apa. Berdiri lama kosong saya tak boleh. Dia angin biasalah kan. Mujahadah, sebenarnya mujahadah. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah bulan depan kalau tidak ada program apa, kita jadual macam biasalah. Cuma kadang-kadang bila saya ada program, saya tak boleh lari. Tak ada apa-apa, kita sambung hadis nombor 26 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.